Assalamualaikum, selamat pagi. Day 5, dah hari kelima Sam dan family di Mekah. So kita tengah sahur sebelum nak berangkat pergi solat subuh. Okay, sahur dulu. Tengok sekarang jam berapa? 4.37. Subhanallah, sahur dulu. Okay, so sekarang Sam beli souvenir untuk kawan-kawan Sam. Okay, InsyaAllah lah. Semua kawan-kawan Sam. Yang Sam tak beli pun kawan-kawan, yang Sam beli pun kawan-kawan. Okey, Diana mana? Diana. Okay, Diana dulu, Diana. 16, 17. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi 8. Apa nama? Nama apa? Tulis itu loh. Gila. Banyak. Subhanallah, lagi banyak. Oi, tambah Aiman. Ni ha, toki. Muka ada senyum. Hari ini. Muka ada happy sekarang. Okey. Muka ada happy. Duit ada masuk. Ya. 16, 17, 18. Okay, 1, 2, 3, 4. Syukran ya Ustazah. Ustazah belanja. Ni seorang lagi ni. Apa senyum-senyum datang ni, bahaya ni. Lotion. Habis. Lupa lotion pula. Alhamdulillah. Ni batch pertama. Ni batch kedua. Alhamdulillah. Ni batch ketiga. Tambah lagi. Tambah lagi. Aiman ada senyum. Senyum sampai ke belakang muka. Money. Ni dah jangan. Enough. Ya, okey enough. Ambil gambar je. Tak sangka boleh guna CIMB withdraw dekat sini. Sam boleh withdraw ATM. Kita buat keluar duit rial. Guna kad CIMB Bank. Ni bank ni ya. Bank Arab Saudi ya. Bank Al-Bilad. Al-Bilad. Tadi kita dah buat keluar 300 rial, kita buat keluar lagi 400 rial lah. Okey. Boleh? Ada amount? Okey. Saving 400 rial. Seratus, 200, 300, 400. So tadi kita keluar 300. Okey. Jangan cakap duit rial sekarang. Ni duit apa? Ni duit apa? Saudi ya? Ni? Ringgit. Ni ringgit? Ni? Apa tu? Thailand. Semua duit. Jom. Kaya. It's time to pau. Tak ada apa. Nak bawa wife, dia nak sangat pergi tengok escalator viral. Escalator viral. So maksudnya kita nak kena pergi mana saya? Kita pergi tu, bangunan yang tu. Tu kena pergi bangunan yang tu. Subhanallah. Ni Masjidil Haram. So kami kena pergi bangunan yang itu. Let's go. Tu tower Clock tower. Let's go. Subhanallah. Cantiknya, subhanallah. Cantik weh. Ni hari terakhir hari terakhir kami di bumi Mekah. Sebelum esok kami akan ke Madinah. Subhanallah. Teruja, rasa sebab tak boleh nak cakap. Cantik sangat.
Hari ni baru sebenarnya Sam dapat pusing-pusing ronda banyak sikit. Sebab sebelum ni saya memang fokus dekat Masjidil Haram, masuk dalam Masjidil Haram ya. So hari ni baru dapat jalan-jalan, tengok suasana. Subhanallah, cantiknya, masya-Allah. Masya-Allah. Mana bang? Tak tahu ni bangunan ni, dia suruh masuk bangunan ni. Nah. Saksikan keindahan. Tak, dia punya langit tu, ya Allah. Kira kalau korang ni tengok dalam video, kalau korang tengok depan mata, masya-Allah. Siapa yang pernah pergi tipu lah kalau korang tak rindu Tipu korang tak rindu. Ada masalah tu kalau korang tak rindu. Tengoklah video ni supaya dapat mengubati rindu korang. Korang tengok, subhanallah. Nanti dekat Madinah pun Sam nak buat video, nak tunjuk kat korang. Ya Allah, tak sabar. Sam semua hidup kan, Sam bagi tahu terus terang, Sam memang orang yang sangat tak suka naik flight. Lebih-lebih lagi lama-lama. Sam pernah cakap dalam hati, hanya flight yang jauh aku akan pergi adalah Mekah. Subhanallah, Allah bawa Sam, Allah jemput Sam. Tanya boleh. Upstairs? Yes. Can go upstairs? Abang tak rasa dia faham. No foto. Jalan je. Cantik. Sekejap. Panas terik sebenarnya. Nampak je view lawak. Ni panas terik ni, tapi subhanallah, Allah Maha Kuasa, cantik sangat. Hei, tak tahu nak kabur lah teman. Orang Perak sampai sini. Tu. Tengok atas. Tu. Set. Oh, sini redup sikit guys. Tapi tu memang cantik. Dia terselindung waktu Clock Tower tu. Cantik. Alhamdulillah. Jom kita pulang dulu, rehat. Sekarang jam baru pukul 10 pagi tau kat sini. Ni diorang tengah ni kawasan loading bay ke apa, Sam pun tak pasti. Tapi diorang tengah unggah barang. Ni loading bay ni. Perniagaan kat sini, orang Arab ni pandai tau berniaga. Seronok tengok dia orang berniaga. Mulut tu lagi power. Lagi power daripada yalah bangsa-bangsa lain lah bagi Sam. Sebab yalah, bila kita travel ni, kita melihat orang lain, cara orang lain, budaya orang lain. Jadi Sam belajar serba sedikit macam mana orang Arab ni. Pertama, dia orang punya confident. Kedua, dia orang cuba untuk get into kita punya budaya. Macam Sam datang tadi, dia orang punya kedai Malaysia, dia orang cuba cakap bahasa kita. Alhamdulillah lah, seronok lah. Seronok tengok. Dia orang, maksudnya dia orang berniaga tu, dia orang cuba get into dia customer. Supaya orang customer tu rasa selesa dengan dia. Powerful. Right, jom. So Sam rehat dulu, kita sambung. Korang tengok je video ni sampai habis. Sam pun tak tahu berapa banyak episod dah ni. Nanti pandai-pandai Danish edit. Saya percaya Danish the best videographer I ever had. Okay, korang tengok kereta polis. Lucid.
Wow. Nak shopping sebenarnya. Lalu, lalu.